Kenahan tu sebab aku ada surprise untuk hang, tapi tak boleh tunjuk. Tutup mata lah nak. Bayangkan kadam. Bukan. Sikit. Oi. Okay, so okay, Una. Okay, Una. Yes. Aku nak buat parody. Bukan. Sabar. SMR sebab ni. Okay, Una. Ha. Aku nak buat parody Walid. Parodi Walid. Yeah. Semalam aku dah kena kacau dah dengan Walid. Belum. Okay. Semalam apa? Tanda tangan kan yang buat bontot tu kan? Yang bukan semalam. Walid bisi aku. Oh, ya ke? Walid jangkut selotip. Oh. Lain tu. Lain. Yang ni? Okay. Yang ni memang itu dalam phone. Ha. Ni betul-betul touch. Touch. Keep in touch. Touch. Oi. Ingat bulan 12 ni. Ingat bulan 12 ni. Aku tak post lagi tau. Jangan tinggal aku seorang Aiman takut. Aku tak post lagi konten tu. Ya. Okay. Awak tak tahu. Yang tak tahu. Okay. Okay, nak. Okay. Apa favourite skrip Walid yang kau paling suka kan? Yang viral kat TikTok. Macam mana? Walid nak Dewi? Bodoh. Bodoh. Ayin, bodoh. Cuba lah sini. Nah. Okay. Sekarang kita nak buat yang Walid yang tutup mata pula. Tak nak apa ni maknanya ni? Okay. Cepatlah. Okay, tutup mata. Tutup mata lagi buka muka aku pula. Dah. Okay, tutup mata. Okay. Tutup mata. Betul nak buka. Tak melibat kesentuhan. Aiman tengok Aiman jadi saksi. Kalau jadi apa-apa Aiman jadi saksi, okey? Astagfirullahaladzim. Ramai saksi ni. Sebab Aiman ada dulu. Aiman ada dulu. Tutup mata. Tutup mata lah nak. Bayangkan kadam. Bukan. Kan? Dan nak gelap. Tak boleh duduk tanpa ada. Tolonglah tutup mata Una. Una tak support konten member betul lah. Sampai. Sampai tak. Okay, so nampak lah. Una, biasanya orang kalau disentuh dekat iron dia akan terkejut tau. Tapi hang tak terkejut langsung. Tak terkejut sebab dia tak panas. Dia tak rasa panas. Oh, maknanya nak kena rasa panas dulu. Kan tak lagi masuk hospital kawan-kawan aku. Tak ada dia terkejut cuma dia tak rasa panas. Oh, maknanya kalau tak daripada jauh tu tak rasa. Jangan dah. Buat lah bagi benda ni nampak real sebab Una orang pertama tau dah tak jadi. Tak jadi. Sorry Adam. Kita pergi yang susah sekarang. Oh ya, Okay, kok. Okay. Aku ada satu surprise untukmu. Sejuk tau. Okay. Tapi dengan syarat muka tutup mata. Okay, tutup mata. Ni pegang belah sana. Ni bukan belah sana. Okay, tutup mata. Okay, kalau cerita Adam try pegang belah sini. Okay, dia ke konten aku ni. Okay, tanganmu letakkan di sini, kok. Nak urut lah, nak urut. Nak urut. Okay, kok. Aku nak membayangkan. Muka balik. Bukan. Okay. Aku nak membayangkan tangan ni sebagai mu punya nak tunjukkan marah mu. Aku nak membayangkan mu tumbuk alifan. Susah. Pasal tumbuk tang mana? Tumbuk mana? Dah sini lah, sini. Okay. Apa tu? Ni sini. Macam mana kau nak tumbuk alifan? Tumbuk alifan macam tu. Okay. Susah ke tepi? Oi, sorry. Jangan kata tumbuk. Okay. Yang kedua, bayangkan tumbuk muka Syami. Syami. Macam tu je tumbuk. Ya dah susah ke tepi. Makat kan. Okay. Najwa tak berapa dah terkejut kan? Memang rasa kena on lah benda ni. Dah sejuk sama sejuk. Aku terkejut sebab sejuk. Oh, terkejut sebab sejuk? Bukan terkejut. Oh, betul lah sebab ada ingat ke dia dah perasan iron kat sini? Yang tak perasan ke? Tak perasan ni. Tak ada bagi benda ni perasan. Yang ada iron kat sini. Oh, sejuk.
Ngam-ngam sejuk. Aku terkejut sebab sejuk. Aku tak cukup tutup mata kot. Tak suruh tutup mata kot? Sebab aku tutup mata. Aku terkejut sebab sejuk. Oh bukan, oh betul juga. So sekarang Pak Nazrul kita cancel dulu. Kita pergi Asus ni. Sejuk dah. Dah sejuk dah. Okay guys, memandangkan prank ni sebab macam konten macam ni sebenarnya memang kena ada orang support guys. Memang kena ada orang yang tolong jalankan prank tu sama. Sebab kalau seorang jadi memang akan jadi macam dia akan slow sikit and the reaction orang akan lambat sikit. So apa-apa kita akan jalankan lepas ni mungkin berdua ataupun bertiga lah. Sebab kalau seorang-seorang dia akan jadi macam tu. So apa-apa kita pergi Asus ni. Let's go. Sini sikit lah. Pak ingat ni maju. Sit or what? Oh no. Just stand only. Okay dah? Ya. Okay. Lama tak masuk konten ada. Oh betul. Okay dah? Ya. Pernah main game ni tak? Game apa? Tara tapak tangan. Ya. Okay. Lepas tu kita kira antara contoh. Okay. Perempuan mana paling cantik di AI team? Lepas tu contoh. Okay. Sophie siapa lagi? Sophie Tika. Lepas tu Sophie Tika. Mu boleh pilih antara 5 ni nak letak apa? 5 ke, 3 ke, 4? Okay. Ikut nasib. Okay. Faham? Okay. Faham. Okay. Faham. Satu tak kisah kamu letak berapa semua ni. Okay. Kategori dia adalah lelaki paling busuk di AI team antara Aiman Gen New Gen dengan Luqman Musa. 1, 2, 3. Aiman, Luqman. Busuk betul. Luar. Okay. So, ini game terakhir Okay. Antara busuk sabar tu. Okay, antara AI team siapakah yang paling tak ada duit di antara Harry Azrul menentang Mak Weh? Okay. 1, 2, 3. Harry Azrul, Mak Weh, Harry Azrul, Mak Weh, Harry Azrul. Mak Weh. Mak Weh. Saya nak make up Mak Weh. Mak Weh, please. Okay, ada sini pula. Di sini. Aduh, rasa bersalah pula aku. Okay. Game kebodohan apakah ini? Okay. So, okay dah. Boleh buka. Okay. Dan yang ini kena tutup mata. Okay. Berapa nombor paling favourite Aira? 17. 17? Ya. 17. So, 17 macam mana kita buat 17? 17. Okey. Boleh buka mata anda? Lama betul ya Pak Ina sampai ke tahap tu. Kejut. Aku tak expect bodoh. Aduh, cair dalam mak aku. Aduh, kejut bodoh ya Allah. Astagfirullahalazim. Dulu sekejap. Okey dah. Sejak bila Pak prank orang? Mek, Aira memang tak expect ke benda ni? Sumpah tak expect bodoh. Tengok kan muka dia lagi. Dia tak expect Itu terlampau baik. Ya. Biasa kerja-kerja bodoh macam ni Nazrul lah buat. Kalau orang prank orang tak panggil aku lah. Ya. Sebab aku tak ada reaction ni. Ya, dia kejut aku. Betul. So, thank you so much pada Pak I sebab menjadikan prank ni. Trauma juga. Adam terhimpit kan? Okey dah. Ya. Okey. Hari ni aku nak buat parody wallet. Di balik aku sangat. Dah. Okey. Okey dah. Okay. Aku nak hang tutup mata. Tutup mata, pejamkan mata, bayangkan muka Adam. Ayah. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Okey, tak. Okey, hari ni aku nak tanya. Okay. Diamlah! Hello. Aku
banyak kerja lah ni. Oh, banyak kerja lah ni. Dating kan? Ada Amin. Dating kan? Okey, dah. Aku nak hantu sebab aku ada surprise untuk hang. Tapi tak boleh tunjuk. Hang kalau prank ni aku tak boleh. Dah, mana ada bila masa aku perawan aku bukan Nazrul. Okey. Tutup mata. Dan tangan tak sini lah. Okey. Pegang tangan aku. Bukanlah. Kau mak. Tutup mata. Tolong bit nama tu. Okey. Boleh tutup mata dah. Okey. Tutup mata, kira sampai 5. 1. Bab. Boleh lah buat apa. Dah. Cepatlah. Okey. Kira sampai 5 dah. 1, 2, 3. Apa nak? Ada. Tapi sejuk. Bodoh kalau aku buka mati dengan member aku semua masuk hospital. Dia merasakan dera yang betul-betul ada ayin. Dia bukan hang tahu bila Nampak dia berlakon lah kan. Bukan hang tahu. Bila hang contoh hang tak tangan hang dulu. Tak nak. Ni tak rasa. Oh tak ada dera. Tak ada. Aku tahu kan. Hang macam mata. Hang kan rasa. Ya. Hang kan rasa ke? Oh betul lah dia Dia ada dera tu. Okey sebab kami dah orang kedua dan Tak berani aku tak rasa. yang seterusnya sakit hati aku. Okey Pia. Hai. Okey. Aku nak tengok kentakan saymu. Apa dia? Kentakan saymu. Ketangkasan. Oh, ketangkasan. Ketangkasan. Nak main game yang 3, lepas tu huruf, lepas tu sebutkan nama huruf. Kalau 5 huruf A, B, C, C tu apa? Cepaka macam tu? bukan. Okey. Dia ada 5 jari je. And then 1, 2, 3 kau pilih antara 5 jari nak letak 1 ke, 2 ke, 3 ke jari. And then contoh kalau kau letak 2, aku letak 3. Apa perkataan yang ada 5 huruf? Faham. Okey. So, game dia kat sini, meja ni. Okey. Okey, Pia. Bismillah. 1, 2, 3. 6. Berkas. B-E-K-A-S. Berkas. Berkas. B-E-R-K-A-S. Benar sekali. Okey, so yang seterusnya kita main 3 round je benda ni guys. Sebab dia ada benda, ada hadiah untuk siapa yang dapat tewaskan 3 round. Okay. Okey. Easy. 1, 2, 3. 10. Permaidani. D-A-N-I. D-A-N-I. Benar sekali. Okey, so asal kalah dalam game aku ni. Okey. Yang terakhir. 1, 2, 3. Dia tak ada reaction. Tentunya. Anjing. Aku tak nak buat dah konten ni. Atus. Aku tak nak buat dah konten. Aduh. Aduh saya. Aduh. Sejuk. Aku memang rasa fail lah kalau aku buat prank orang. Lambat sangat dah. Lambat sangat? Kena laju sikit ni kali. Apa yang lambat sangat? Aku dah letak dah. Dia macam ulang tayang. Okey, Tangan kanan nak ambil ni jauh. Macam gitu. Mana? Prank tak jadi. Dia minta ada. Kita pergi orang terakhir, let's go. Tak ada klik ambil ni. Okey. Ada nak pegang ah? Tak boleh pegang. Ya pegang Ada. Pegang dua. Sempat tergurau. Tergurau.
Sebab Ihin ni dalam Malaysia ni dia setahun 3 kali je dia gurau. Betul. Betul. Ni kali ke berapa dah? Kali kedua ada satu lagi. Ada satu simpan lah. Untuk orang lain, untuk orang lain. Ini boleh buat. Okey Ihin. Okey. Ada nak Ihin tutup mata. Okey. Okey, ni macam mana nak buat sebab Ihin nak kena tutup mata. Okey, tak apa Ihin pakai klip ni ada cakap sini. Okey. Okey, Ihin tutup mata. Okey. Okey, tangan ke depan, dua-dua. Angkat. Angkat. Okey. Dua-dua angkat. Ada dua angkat. Okey. Okey, Sekejap. Kat tangan sini. angkat. Ada Dua-dua angkat, dua angkat. Ada angkat kan? Yang satu ada angkat juga. Tak, gini. Dulu tangan tu. Betul. Okey, Hin. Bayangkan anda dapat menumbuk Alif Irfan kerana dia tidak bayar gaji. Bayangkan. Silakan tumbuk Alif Irfan di muka anda. Oi. Okey. Aku kan depan. Okey. Kita boleh buka mata. Okey, kali ni Sikit. oi, marah. Dia gitu sen putih dekat Ifan. Okey, kali ni tak ada tangan. Tangan. Jangan tutup mata. Tampang sama. Jangan tutup mata. Jangan tutup mata. Okey. Okey. Bayangkan Aslah letak mukanya di tangan Ihin. Apa Ihin buat? Sebelum kahwin Macam lagi, tu. Kita belum kahwin lagi, belum halal lagi. Kita solat lagi. Okey, Aslah. Betul. Lagi dulu. Okey. Kali ni boleh kena tutup mata balik. Okey, Ihin bayangkan dalam Malaysia ni orang yang paling Ihin sakit hati. Okey. Ihin tampar sekuat hati. Okey. Tapi Ihin pertama kali Ihin kena buka mata dulu. Okey. Okey, 1, 2, 3. Bodoh. Adam. Dia tampar aku betul-betul guys. Dia tampar saya betul-betul. Adam. Oh. Ni sakit hati Adam lah. Mana? Oh tak jadi. Prank ni jadi tapi dia tampar aku betul-betul. Sakit bodoh. Okey, Adam. Pasal ni Ihin punya ayam lah. Itulah Im punya ayam. Bukan, tadi ingat ada ayam, salah dia buka. Tadi dengar bunyi buka. Tengok ada buka orang pula tadi. Nak bagi panas sikit. Yang sekali lagi tak puas hati tu pasal tampar. Dah habis. Allah. Dah habis dah. So, Ihin kena penampar ya ini saya. Saya dah lama simpan. So, apapun, itu sajalah konten kita pada kali ini. Sebab tak apa, itu sajalah konten kita pada kali ini. Itulah adat prank, kita tak tahu siapa yang tampar kita. Kita jumpa pada next konten. Bye-bye. Assalamualaikum. Love you.